Sebelum kita kembali ke satu benda. Bila sebut turun tadi, kita tak jawab lagi pasal apa perlu turun di situ kan. Sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Baik. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia. Kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, daripada mana? Yang sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usha-usha. Agak-agak mana? Syria. Syria. Ada pendapat lain? Turki. Lagi? Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama dah tu. Okey. Clue dia, tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duk kat mana? Saya tu malah nak jawab. Anda carilah. Lah ni orang duk usah, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor ke apa. Duk mana ustaz nak cakap ni rukun Hajar Aswad ni. Lepas tu jangan pula nanti jawapan dia, ustaz saya dah jumpa dah, betul-betul depan tangga rumah saya ustaz. Atau mengarutlah. Last sekali betul-betul depan tangga rumah saya. Tu tak boleh nak pakai lah. Okey, baik. Tengok situ cari. Kalau ada pertemuan ketiga, mudah-mudahan insya-Allah kita akan bincang lagi. Biar dia tertangguh lagu tu. Kita syok juga kadang-kadang orang duk agak-agak ada. Okey. Inilah teras kepada materialisme. Mereka percaya bahawa alam ini, dunia ini terjadi dengan sendiri tanpa adanya pencipta dan pembuat bagi alam semesta ni. Tanya pasal dunia, bukan Allah yang cipta. Tanya pasal alam semesta, bukan Tuhan yang buat, tapi dia jadi dengan sendiri dia. Tak ada pencipta, dan bumi ini akan terus berlangsung tanpa adanya kiamat. Dan mereka meyakini sudut metri-metri yang berada di alam ini benar-benar hakikat, bukannya ilusi, bukannya khayalan, bukannya maya. Alam semesta yang ada, apa yang kita namakan planet, apa yang kita namakan matahari, apa yang kita namakan bulan, apa yang kita namakan bintang, laut, air, sungai, pokok, binatang, tumbuhan dan sebagainya, bagi mereka ini adalah material yang kekal, material yang sebenar. Baik, kalau ini anggapan mereka, jelas pada kita bahawa tidak ada konsep bertuhan dalam hidup dan dalam diri mereka. Akidah mereka berteraskan kepada ideologi-ideologi tadi. Dan inilah yang kita namakan seperti komunisme. Komunisme tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan fasisme? Juga tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan nazisme? Tapi walaupun kebanyakan orang Nazi sendiri, ada yang Yahudi, ada yang Kristian. Dan bahkan kesilapan sebenar Nazi, bagaimana tentera-tentera Islam dulu boleh bersekongkol dengan Nazi. Ini ada cerita lain yang panjang bagaimana media mengeksploitasi isu ini. Baik, kumpulan dan kelompok yang kedua ialah kumpulan yang kita katakan sebagai tidak cakna. Faham tak makna cakna? Tidak bersungguh-sungguh, tidak mengambil berat.
tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ataupun event-event akhir zaman. Mereka tak bersungguh nak menganalisis, mereka tak bersungguh nak mengkaji. Bagi mereka, biarlah apa yang dikatakan sebagai perkhabaran tentang dunia akhir zaman ni mesti bersifat realiti, mesti bersifat logik. Tak ada realiti, kami tak percaya. Tak ada logik, kami tak percaya. Tak ada rasional, kami tak percaya. Baik, kadang-kadang mereka menganggap bahawa pemahaman yang menjurus kepada dunia akhir zaman ini akan memundurkan dan menghalang kemajuan sesebuah tamadun dan peradaban. Mana mungkin kita akan jadi maju kalau kita asyik fikir pasal dunia nak kiamat? Macam mana kita nak memajukan bangsa kita kalau asyik fikir bahawa dunia ni nak hancur? Bagaimana nak memajukan peradaban dan tamadun kalau asyik nak memikir bahawa dunia ni musnah? Benda ni tak payahlah fikir sangat-sangat, dia memundurkan kita, dia memusnahkan pemikiran kita. Baik, kalaulah benda ni menghalang kemajuan, benda ni menghalang peradaban, benda ni menghalang tamadun, dengan menolak dan mensia-siakan tentang berita-berita hari kiamat, adakah tamadun yang lahir hari ini berkonsep dan penerangan kepada ketuhanan atau meminggirkan Tuhan anda? Tamadun yang anda bina hari ini mengangkat Tuhan yang paling tinggi di tempat pertama ataupun mengasingkan langsung Tuhan daripada peradaban ini? Mana jawapan anda? Tamadun yang anda bina, kemudayaan yang anda bina, peradaban yang anda bina ini meletakkan Tuhan paling tinggi di atas atau menghilangkan sovereignty Allah? Hilang daulat ilahi kerana kebudayaan, tamadun dan ketinggian ini. Ini jelas berlaku di seluruh belahan dan celah dunia. Sebab tu hari ini munculnya pelbagai bentuk kesyirikan, muncul berbagai bentuk kemunafikan, muncul berbagai bentuk maksiat. Kerana apa? Kerana tamadun yang dibina, peradaban yang dibina meminggirkan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi jauh meminggirkan perundangan dan hukum hakam yang digezet sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hari ini kita meyakini, mempercayai dan membenarkan Al-Quran. Dalam masa yang sama kita menolak perundangan dan hukum yang datang daripada sumber yang sama. Logik atau tak logik? Logik ke tak logik? Siapa yang tak logik sekarang? Baik. Yang seterusnya ialah, kadang-kadang bila akhir zaman ini bermain dengan satu pattern, akan datangnya penyelamat-penyelamat yang dianggap sebagai hebat, yang dianggap sebagai berkaliber, yang dianggap sebagai genius. Contohnya akan dilaung-laungkan nama-nama seperti Nabi Isa alaihi salam, akan dilaungkan nama-nama seperti Imam Al-Mahdi, akan dilaungkan nama-nama seperti Syu'aib bin Saleh At-Tamimi, akan dilaungkan pemuda Bani Tamim, akan dilaungkan tentera-tentera Panji Hitam dan sebagainya. Contoh, dia akan meranapkan konsepsi ini pada sesetengah agama lain. Tak perlu kita nak fikir, tak perlu kita nak bincang, dia lebih banyak menangkan perkara ini pada agama Islam. Tak perlu kita nak fikir lebih kerana dia banyak mengangkat tokoh-tokoh ini yang lebih kepada aliran agama Islam. Ini yang menjadi perbincangan di luar agama kita oleh tokoh-tokoh agama selain daripada orang Islam kita. Baik, kelompok ini akan pecah kepada dua. Kelompok pertama ni kena beringat, sebab kalangan kelompok pertama juga golongan ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang profesional. Tetapi cara mereka menanggapi peristiwa-peristiwa dan event akhir zaman ini cukup berbeza. Dari satu sudut kebagusan yang ada pada mereka, mereka menilai dari sudut kesahihan satu-satu fakta atau berita. Hadis yang kita nak terima ni tentang perkhabaran akhir zaman, kena pastikan kualiti kebagusan hadis tersebut. Sama ada hadis ini dinilai sahih,
atau hadis ini dinilai hasan, atau hadis ini dinilai dhaif, dan lebih jauh kalau dia maudhu' ataupun palsu. Dan kadang-kadang penilaian dari sudut pandangan yang pertama ini juga bermain dengan rasional, juga bermain dengan logik. Kalau hadis ini nampak logik pada pandangan kami, kami terima. Kalau tak logik, kami tak terima. Adakah agama ini mampu kita nak sentimenkan dengan logik atau tak logik? Adakah sekiranya setiap arahan dan perintah agama pada pandangan akal kita tak logik, kita tak perlu buat? Adakah datang sesuatu perkara yang pada sentimen agama tak masuk akal, dan ini adalah arahan dan perintah agama, kita tak mau ikut? Kalau dasaran kita pada logik, bagaimana kita nak berdepan dengan hadis-hadis yang langsung tak masuk akal? Sebagai contoh, Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan kenderaan yang bakal digunakan oleh Dajjal ialah Dajjal akan menunggang himar. Yang himar dia ni sebesar mana? 40 hasta daripada telinga ni ke telinga ni, 40 hasta. Agak-agak dongki mana kita nak cari besar tu di akhir zaman? 40 hasta panjang mana, bang? 40 hasta panjang mana? Saya bukan arkitek, saya bukan ahli matematik yang cakap 40 hasta agak-agak panjang mana. Dekat 20 meter. Agak-agak nak cari keldai dongki mana? Hak telinga ni ke telinga ni 20 meter. Hak kita jumpa kecil je dongki kan. Tengok filem Ahmad Al-Bab, dia naik tu, kecil yang dongki kan. Adakah ini hakikat atau hadis ini perlu ditakwilkan pada kenderaan untuk zaman moden? Nak kira logik, logik ke tak logik? Kalau tengok keldai dan perkhabaran tadi, logik ke tak logik? Memang tak masuk akal. Lebih tak masuk akal, contoh kita kata dalam hadis yang sahih bahawa Yahudi akan diperangi, dan dalam pemaknaan Yahudi akan tanam pokok gharqad, sebab dia nak berlari, dia nak berselindung di balik pokok gharqad. Benda lain kalau dia lari bersembunyi, semua benda tu akan cakap, mari orang Islam, ada Yahudi belakang aku. Cuma satu pokok yang tak bagi tahu, pokok gharqad. Pada dasarnya logik tak logik pokok boleh bercakap? Pada dasar logik lah. Abang pernah bercakap dengan pokok tak? Pada dasarnya dari sudut kelojikan, tak ada satu pokok pun yang pernah bersembang, berbuah dan bercakap dengan kita. Tapi bagaimana Yahudi yang kita anggap akidah dia menyimpang pun boleh percaya pada hadis Nabi? Ni bukan hadis Yahudi, ni bukan hadis Israel, ni hadis Nabi Muhammad, tapi dia guna, dia terima pakai dalam agama dia, akidah dan kepercayaan. Kalau dia tolak Nabi Muhammad, ni hadis orang Islam, ni hadis Muhammad, buat apa kami nak percaya? Kalau dia tak percaya, dia tak tanam pokok tu. Sebab dia yakin, dia percaya, dia beriman lah, dia tanam pokok tu. Tapi dari sudut logik, macam mana? Tak betul nak tahu nanti hakikat dia berlaku. Bila betul-betul kejadian ni berlaku pada mereka dan berlaku pada tentera Islam. Nak tunggu logik hari ni, tak logik pokok boleh cakap. Akan banyak berlaku benda yang di luar kelojikan. Tapi itukah kita nak tunggu? Macam hadis dabbah. Dabbah kan binatang melata, antara satu benda 10 kiamat paling besar. Dabbah yang akan keluar, yang akan bercakap-cakap dengan manusia. Dalam hadis ni sebut binatang. Binatang pula tadi pokok. Abang pernah bercakap dengan kambing kan? Tak pernah. Lembu. Kita bercakap pun bahasa depa. Ingat tok-tok kita dulu kan? Kan dia guna untuk bertani, untuk membajak, untuk bersawah. Tu pun bukan bahasa kita. Undo, ca-ca-ca, jalan. Ingat tok-tok kita guna gerak dulu. Tapi guna bahasa dia juga dan dia boleh faham. Tapi nak bercakap dengan binatang yang nak keluar ni, dabbah. Dan dabbah pun banyak versi. Ada kata bila dia keluar, dia akan bawa apa? Dia akan bawa tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dan kita pun tak pernah tengok pula tongkat Nabi Musa dan tak pernah tengok cincin Nabi Sulaiman. Dia bawa tongkat datuk mana, dia bawa cincin mana. Oh, akulah binatang tu. Jenuh pula.
Ni betul ke hang ni bawa tongkat Nabi Musa? Nak tanya pula. Sekali tanya pang pelanting sana. Tak jelas. Tapi inilah pemerhatian yang kita buat. Okey, nampak? Yang kedua, daripada kelompok yang sama ialah orang-orang Islam yang tidak banyak memahami tentang ilmu-ilmu syar'i Islam sendiri. Mereka mengambil sikap sambil lewa. Bagi mereka, cukup kefahaman dan keimanan mereka sebatas apa? Sebatas aku tahu rukun Islam ada, rukun iman ada 6 dan aku boleh sebut satu-satu, aku boleh baca satu-satu. Apa dia rukun iman? Ada pembaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi pemahaman sebenar tentang Allah selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang malaikat selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang kitab, lebih-lebih lagi Al-Quran, pemahaman tentang Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, pemahaman tentang hari kiamat, pemahaman tentang qada dan qadar, bagaimana? Sudah jelas atau belum? Jelas atau belum? Itu yang jadi persoalan. Bahkan kadang-kadang semisal dan sebatas ini, bila kita menyebut tentang peristiwa akhir zaman dan event-event yang berlaku di dalamnya sebagai contoh. Sebagai contoh, bila kita sebut Nabi Isa alaihi salam nak turun, kebetulan dia hafal nama-nama Nabi, ada nama Nabi Isa, terlepaslah dia situ. Tapi bila sebut tentang Nabi Isa nak turun, sampai Nabi Isa turun, nak turun betul ke Ustaz? Hak Nabi Isa dia nasib baik terlepas sebab dia hafal nama Nabi masa tadika dulu. Ada Nabi Isa. Baik. Tapi Nabi Isa nak turun. Betul ke Nabi Isa nak turun? Tak tahu pula saya pasal Nabi Isa lagu tu. Bila kita sebut Ya'juj Ma'juj, apa menatang Ya'juj Ma'juj ni? Orang ke? Ada taring ke? Ada tanduk ke? Apa dia? Bila kita sebut Imam Mahdi, dia ni imam section mana? Berapa gaji sebulan bukan imam tu? Bila sebut Syuaib bin Saleh At-Tamimi, dia ni siapa? Pemuda Bani Tamim, dia ni siapa? Al-Mansur, dia tu siapa? Jadi sebab watak-watak ini tidak ada dalam ilmu mereka, watak-watak ini tidak ada dalam pengetahuan mereka, akibatnya mereka menjadi kabur dan kurang persediaan, walaupun benda ini datang daripada informasi Al-Quran dan hadis Nabi sendiri. Dan inilah yang paling bahaya, kerana mereka menganggap ilmu mereka sebatas tahu rukun iman dan boleh menyebut itu sudah boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku sekarang. Akibatnya hari demi hari ramai anak-anak muda kita dah tak semayang. Hari demi hari ramai juga orang-orang tua kita yang dah tak puasa. Hari demi hari ramai dah lari daripada bayar zakat. Hari demi hari ada harta banyak duit pun tak mau dah pergi Mekah, tapi melancong sana sini boleh pula. Itu kategori yang kedua. Manakala yang ketiga, kelompok yang ketiga, yang ni pecah tiga pula. 1 dan 2 tadi pening ke tak pening dulu? Tanya dulu. Pening pun tak apa, tak pening pun tak apa. Nanti jurakan revise balik. Yang ketiga ni yang sememangnya yakin, percaya dan beriman bahawa hari kiamat ini benar-benar berlaku dan mereka mengambil berat. Konteks kedua tadi percaya juga tapi acuh tak acuh. Acuh tak acuh saja, tak penting mana pun. Tapi hal ni memang percaya, memang ambil berat, memang ada kepentingan pada mereka. Lahir daripada kelompok yang ketiga ini, yang pertama ialah orang-orang Islam yang cuma mengambil berat tentang dunia akhir zaman sekadar meriwayatkan dan menterjemahkan hadis-hadis Nabi. Lebih pada tu mereka tak ada langsung nak relate, nak connection dan nak actual apa yang diberitakan dari perkhabaran tersebut dalam kehidupan. Seolah-olah ustaz, bagi saya hari-hari saya boleh belik kitab, saya boleh belik buku, baca hadis-hadis akhir zaman dan saya baca terjemahan, saya tahu, saya faham, cukup dah bagi saya. Jadi nak aktualisasi, nak connection, benda yang kita faham dengan masyarakat tak perlu.
Cukup saya tahu, cukup saya faham. Jadi saya pun berhati-hati, saya pun berjaga-jaga, saya pun bersedia. Okey, faham yang pertama. Baik. Kalau ini pada anggapan kita, cukup sekadar kita baca perkhabaran daripada hadis Nabi, kita tahu dan kita faham, duduk sorang-sorang kita, hak lain biar. Adakah ini satu jalan yang betul? Adakah ini satu jalan yang tepat tanpa kita berkongsi ilmu dan pengetahuan ini dengan orang lain? Kita perlu sedar satu perkara. Kalau anggapan inilah anda bermain dengan perkhabaran daripada hadis Nabi, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang di dalamnya rata-rata dipenuhi dengan cerita-cerita, sirah-sirah, kisah-kisah, sama ada berbentuk Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul zaman lebih awal, zaman lebih lampau daripada kita. Adakah kita baca kisah Adam sampai kisah Nabi Muhammad hari ini sebagai pengetahuan dan ilmu semata-mata, tanpa ada koreksi, tanpa ada iktibar, tanpa ada muhasabah, tanpa ada pelajaran? Baca kisah Nabi macam baca buku cerita, baca kisah Nabi macam baca buku sejarah. Aku tahu kisah Nabi ni, jalan cerita dia lagu mana, bagaimana dia dakwah umat dia, bagaimana dia lawan mihnah dan tribulasi, cukup lagu tu. Tapi iktibar, pelajaran tu tak perlu kita terap dalam masyarakat. Cukup lagu tu. Selesai ke tak selesai? Kalau lagu ni lah kita berta'amul dan muamalah dengan Quran, macam baca buku sejarah lah Quran tu. Hanya tahu jalan cerita, tapi penerapan, asimilasi tak ada. Bagaimana dengan personaliti bentuk perseorangan? Yang Allah cerita pasal Nabi Khidir, yang Allah cerita pasal Luqmanul Hakim, yang Allah cerita pasal Nabi Uzair, yang Allah cerita pasal Nabi Tubak, yang Allah cerita pasal Zulkarnain. Adakah info dan pengetahuan tentang mereka just macam baca buku sejarah, tak ada apa-apa iktibar dan penilaian untuk diterapkan pada zaman ini? Bahkan Rasulullah menyeru kita membaca surah Al-Kahfi setiap kali hari Jumaat. Dan dalam tu ada kisah siapa? Ada kisah siapa? Hak benar-benar Nabi dan Rasul, Nabi mana hak ada dalam tu? Nabi Musa saja. Nak baca pun macam tak apa sedap. Nabi Musa je ada. Kisah Nabi Muhammad tak ada. Nabi kami Nabi Muhammad macam tak best nak baca. Lagu tu ke? Patuh awal Ashabul Kahfi. Zaman Ashabul Kahfi bukan zaman kita pun, ikut dia lah. Rasa macam tak best lah nak baca. Lepas tu Iskandar Zulkarnain, jauh dengan kita. Siapa dia ni? Cerita pula buat tembok je kan. Hari ni kita bukan setakat buat tembok, buat bangunan, buat jalan raya, buat menara berkembar, lebih pada dia. Mana dia iktibar? Mana dia connection dari benda tersebut? Dapat atau tidak? Atau sekadar membaca untuk ilmu dan pengetahuan? Bagaimana dalam bentuk? Kalau tadi personaliti perseorangan, bagaimana dengan bentuk berkumpulan? Ashabul Kahfi Allah cerita, Ashabul Ukhdud Allah cerita, Ashabul Ras Allah cerita, Ashabul Fil Allah cerita. Semua ni bentuk berkumpulan. Adakah bila tengok Ashabul Fil cerita tentang gajah? Oh, tempat kita pun boleh tengok gajah. Pizu ada gajah. Setakat tu je kah? Pemaknaan di sebalik Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, Ashabul Ras, Ashabul Kahfi, apa dia? Faham ke tak ni? Faham? Okey, kita bergerak pada kelompok yang kedua. Yang ni juga beriman, yakin, menganalisis, cari berita hari kiamat. Tapi mereka kadang-kadang melampau dan ekstrim. Melampau dan ekstrim. Kadang-kadang tak cukup dengan dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang ahad, dalil-dalil yang sahih. Mereka nak pi rangkum cari dalil-dalil di luar agama kita. Anda setuju atau tidak? Anda setuju atau tidak? Nak membincangkan perkara ni untuk menguat dan memperkukuhkan hujah, kita guna dalil-dalil di luar agama kita. Anda setuju atau tidak? Ramai yang tidak bersetuju. Saya kata kenapa? Dalam ilmu comparative religion, ilmu perbandingan agama,
Ramai yang bagi pesanan pada saya, ustaz hentikan belajar tentang ilmu perbandingan agama. Dia akan menyusahkan, dia akan memeningkan. Tumpu pada agama kita saja, fahamkan betul-betul agama kita. Tak ada masalah tu, memang kita duk buat pun. Tumpukan pada agama kita, fahamkan agama kita. Jadi kalau tak belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu kelemahan dia? Tak belajar tentang agama dia, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Kalau kita tak mau belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Adakah dalam kita belajar tentang agama Islam akan jumpa kelemahan agama lain kalau tak belajar tentang agama dia? Abang boleh faham tak? Saya belajar Islam tapi saya boleh tahu Buddha tu salah. Saya belajar dalam agama Islam, saya boleh tahu Yahudi tu tak betul. Saya belajar agama Islam saja, saya boleh tahu Hindu tu agama tak betul. Boleh ke tak? Saya tanya, boleh ke tak? Tak boleh. Anda kena belajar dan memahami asas-asas agama dia. Jadi di mana kesilapan yang kita buat kalau belajar comparative religion? Adakah soalan-soalan ini juga cuba nak menyinis kita, cuba nak menghina kita, cuba nak menjatuhkan kita dengan konon-kononnya banyak masa kita terbuang dengan di samping belajar hak ni, kita belajar hak tu. Rugi tak masa saya bang agak-agak? Rugi masa ustaz. Kalau ustaz tumpu pada hak Islam saja, lagi hebat, lagi bagus, lagi kukuh. Rugi masa belajar hak ni. Rugi ke masa saya? Rugi ke masa saya? Nak tahu rugi tak rugi, contoh contoh saja. Saya pun belajar hak Islam, saya pun belajar hak agama lain. Walaupun anda kata rugi masa, sekurang-kurangnya saya boleh habiskan 2 juzuk Al-Quran satu hari. Abang hak tak belajar langsung boleh habis 2 juzuk satu hari. Contoh ni, contoh bukan nak pelekeh ni, nak tanya. Dah saya banyak rugi masa dan juga 2 juzuk. Ni hak tak rugi masa. Saya tak rugi masa, lepas ke tak 2 juzuk sehari? Tak lepas. Lepas tu mana hak lebih? Mana hal lebihnya? Okey, contoh saya memperuntukkan untuk baca 5 hadis sehari, faham terjemahan dia, faham pemaknaan dia. Lepas ke tak 5 hadis sehari? InsyaAllah boleh lepas. Jadi sama dengan dia. Jadi apa yang lebih dia ni? Apa yang lebih dia? Jadi sebenarnya unsur-unsur ini ialah unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur nak memperbetulkan, ada unsur sinis di sini. Hak dia tadilah, hak kata kat kita ni. Unsur nak memperbetulkan, ada unsur sinis. Ada unsur sinis. Konon-kononnya dengan kita tak menumpukan 100% pada hak ni, tumpu pada hak lain, kita akan kehilangan benda-benda tadi. Tidak juga. Contoh, saya belajar tentang teori-teori konspirasi. Saya belajar tentang ilmu-ilmu fitan. Adakah hari ini dengan saya belajar ni saya rugi? Anda nak kata ilmu tauhid anda lebih bagus? Contoh, tauhid sifat 20. Cuba sebut sifat-sifat salbiah hak 7. Sifat salbiah hak 7 orang. Dah ni drastik lah kita kata. Padahal sifat 20 tu bukan kata abang tak tahu, mungkin nak fikir ni lambat juga kan. Kita berasa saja. Kita berasa kita lebih pada orang. Kita rasa kita mantap pada orang. Tapi bila dia acu, bila dia cuba, hakikatnya bukan kata kita tak tahu. Kita tahu. Tapi pasal apa jadi lagu ni? Benda tu tak duduk dengan kita. Benda tu tak dihadam dengan kita. Benda tu bukan jadi kunyahan dan makanan kita hari-hari. Kita belajar, kita tahu benda tu, kita faham. Tapi kadang-kadang kita belajar, kita tahu, kita tak hadam, kita tak kunyah, kita nak sinis orang. Kita nak sindik orang lain. Bukan kata kita mention kita lebih pada orang, tak. Okey, seterusnya. Yang ke berapa dah? Yang ketiga. Yang ketiga ini yang betul-betul. Yang betul-betul beryakini, yang beriman, yang mempelajari.
tentang hakikat-hakikat perkhabaran daripada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulan inilah memainkan peranan berada di tengah-tengah antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Ingat tadi, kelompok pertama jadikan sebagai ilmu dan pengetahuan, bahan ilmiah semata-mata. Jadi kelompok yang ketiga tidak menjadikan grup mereka ini terlampau statik, terlampau jumuk, terlampau terkebelakang. Dan dia juga tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau melampau sama macam grup yang kedua. Tapi dia duduk di tengah-tengah, cuba memadankan dan mengkoneksionkan, cuba relate peristiwa-peristiwa dan event-event yang berlaku dengan ketetapan dan proportion yang paling tepat dan dirasakan paling betul. Kita tengok perkhabaran hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Tengok hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Ada yang nyata, ada yang tak nyata. Ada yang hakikat, ada yang perlu ditakwilkan. Contoh yang jelas banyak. Nabi kata apa? Nabi kata antara contohlah, kita sebut hak biasa-biasa. Anak-anak tidak akan lagi menghormati orang tua mereka. Berlaku dah ke depan mata kita lah ni? Berlaku. Jelas ke tak jelas? Benda tu jelas. Di akhir zaman, arak-arak akan diminum tapi dengan nama lain. Ni jadi kurang sikit ni. Tak berapa nak jelas ni Ustaz. Arak-arak diminum tapi guna nama lain. Arak mana hak guna nama lain? Sebab kita semua kenal brandy, tak boleh minum. Wine, tak boleh minum. Whisky, tak boleh minum. Toddy, tak boleh minum. Apa lagi? Tiger, boleh minum kan Tiger? Tak boleh. Jolly Shandy, tak boleh. Anchor Beer, tak boleh. Pepsi, hari-hari saya minum Pepsi. Coca-Cola, hari-hari Coca-Cola. Walaupun belum disabitkan secara pasti dan sahih, tapi bila hak ni kata ada, hak ni kata tak ada, dia jadi apa tu? Jelas ke syubhah dah? Dia jadi syubhah. Kalau syubhah, cuba elakkan. Bila dah ada orang kata ada yang menafikan, benda tu dah jadi syubhah lah tu.